Susah betul nak konsisten simpan emas. Mudah sahaja cara nak konsisten simpan emas ni. Pertama sekali, kena paksa. Contoh tuan-puan bekerja ada gaji, betul tak? Bila ada gaji ni tuan-puan, dapat gaji amalkan sikap apa? Simpan dulu, belanja kemudian. Sebab ada orang ni dia tunggu duit lebih baru nak simpan. Ending dia tak akan ada duit lebih dan tak akan simpan emas bila-bila. Itu yang pertama, kena paksa. Yang kedua, cara nak paksa macam mana? Buat auto debit. Contohnya dekat Public Gold sekarang ni, dia boleh set simpanan secara auto debit ni. Buat auto debit ni bermakna setiap bulan tu tuan-puan tak perlu buka akaun untuk buat simpanan. Automatik dia potong duit. Okay, itu kedua. Ketiga, buat matlamat. Kenapa nak simpan emas? Berapa emas nak ada? Contoh cikgu, tahun ni saya target nak ada 12 gram. So konsistenlah simpan 1 gram 1 bulan, setahun akan ada 12 gram. Jadi semoga memberi manfaat kepada Cik Pika yang tanya soalan. Kalau nak belajar simpan emas di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, boleh isi bet biru di bawah atau boleh komen dekat chat saya nak belajar.